Kita bersuara sebab kita ingin mengingatkan mereka bahawa sokongan ini bersyarat. Bukan sokongan mutlak, tapi sokongan bersyarat. Dulu Anwar Ibrahim berarak dengan bersih pada tahun 2011 dan 2012 berjalan bersama dengan pucuk pimpinan bersih. Orang kata bersih dan Pakatan ni tidak berpisah lah. Kini dengan grade yang orang kata agak teruk ni, adakah bersih mula menyesal menyokong Pakatan Encik Faizal? Dia sebenarnya bagi kita, orang memang melihat ramai yang bersama bersih ialah mereka yang menyokong Pakatan. Jadi itulah yang menjadi persepsi. Malah kita pernah bersama dengan PAS pada tahun 2007. Kemudian apabila Pakatan Rakyat dibubarkan jadi Pakatan Harapan, PAS tidak lagi bersama. Malah pada tahun 2018 Parti Bersatu yang hari ini membangkang juga bersama dengan Bersih. Jadi dalam aspek politik ini, Bersih ini sebenarnya non-partisan. Bersama dengan mana-mana parti, mungkin belum lagi bersama dengan UMNO lah. Sebab sepanjang Bersih bersama pembangkang ini, UMNO lah masih lagi belum menjadi pembangkang. Balik kepada persoalan adakah menyesal ataupun tidak. Saya fikir bagi Bersih mungkin bagi rakyat yang bersama Bersih, kita menyokong mana-mana parti bukan sebab kita mahukan mereka ini semata-mata berkuasa. Tapi kita menyokong parti itu sebab kita mahu mereka ini melaksanakan reformasi. Jadi sebab itulah bagi Bersih, apabila kita lantang bersuara menentang ataupun mengkritik kerajaan yang tidak melaksanakan reformasi, bermaksud kita tetap dengan pandangan kita yang jelas, iaitu memberi sokongan kepada kerajaan, memberi sokongan kepada mana-mana parti pun atas dasar tanggungjawab. Jadi tidak timbul isu ketaksuban, Bersih terhadap mana-mana parti, tapi atas asas kepercayaan kita ataupun kepercayaan aktivis-aktivis Bersih menyokong parti tertentu ni untuk mereka melaksanakan reformasi. Dan sebab itulah Bersih bersama dengan teman-teman yang lain, kita bersuara sebab kita ingin mengingatkan mereka bahawa sokongan ini bersyarat. Bukan sokongan mutlak, tapi sokongan bersyarat, iaitu dengan implementasi reformasi.